Guys, aku jalan-jalan dekat laman niaga Bandar Seri Putera ni, aku jumpa chicken tender RM1.50. Gila lah. Jom kita tengok. Kak, Assalamualaikum. Akak betul ke jual chicken tender RM1.50 ni? Ya, betul, Dek. Murah sangat tu, Kak. Ini chicken tenders. Biasa orang jual RM3.19, Kak. Ya, betul Kak ni? Betul, RM1.50 seketul. Akak berniaga sambil beramal ke? InsyaAllah, ya. Wow, so apa yang special kat kedai akak ni? Chicken tender akak RM1.50 seketul. Okey. Ada garlic sauce, RM1 satu garlic sauce kalau tambah. Oh, garlic sauce add on lah. Add on, RM1 Okey. satu. Ada Korea sauce dengan Apa ni? cheese sauce. Cheese sauce lah. Wow. Potato loaded. Potato leather. Oh, Ayam pun ada. wow. Oh, ni harga dia, Kak? Ya, betul. Oh, yang special apa kat sini, Kak? Kalau ada nak salad ball, Okey. kita ada 2 chicken tender dalam tu. Okey. Ada sekali dengan salad kita ni dengan Wow, telur, sayur cherry. fresh, Kak, eh? Ya. Harga berapa ringgit? Harga RM9 je. RM9? Okey, Kak. Macam tu akak buatkan saya satu salad ball. Ya. Atas dia ada chicken tenders kan? Ada 2 ketul. Buat yang paling gerun, Kak. Boleh? Okey, boleh. Oh, ni sayur dia. Ni sayur dia. Kita Oh, sayur fresh akak pakai ya? Ni akak tanam sendiri ke? tak. Oh, tak. Beli lah. Tak ada kita tempat. Faham? Oh, akak buka setiap hari apa je, Kak, kat sini? Isnin sampai Sabtu. Isnin sampai Sabtu. Buka pukul 10 sampai pukul 4 petang. 10 pagi sampai 4 petang lah. Betul. Oh, hari-hari dekat sini lah maksudnya. Ke ada tempat lain? Hari Rabu akak ada buka malam kat pasar malam. Oh, semua dekat Bandar Seri Putera. Mana si Putra juga. Wow. Nice guys. Ini chicken tenders paling murah dalam dunia setakat ni aku jumpa RM1.50. Kalau ada yang boleh lawan, korang sila komen Telur sini. Oh, ada telur. Telur sebiji akak bagi lah. Sebiji. Oh, jagung pun ada. Mantap guys. Masya Allah guys, tengok. Belum makan pun korang tengok dah tahu sedap. Betul tak? Chicken tender kita. Chicken tender akan letak berapa pieces kat atas dia? 2 pieces? Ya. Wow. Chicken tender dia pun boleh tahan guys. Dengan harga RM1.50, kau tengok macam ni berbaloi ke tak berbaloi? Cuba korang komen. Akak dah berapa tahun dah jual chicken tender ni, Kak? Akak start niaga bulan 9 tahun lepas je. Tahun lepas lah, kira baru lagi lah. Memang first tapak dah dekat sini dah? Ya, first tapak. Ni Thousand Island sauce. Okay. Oh, bubuk Thousand Island, Kak? Oh, macam tu. Dia dalam botol senang. Ni rasa dia macam ni? Pedas-pedas ke apa? Ni tak pedas. Dia masam-masam lah? Masa-masa. Macam Thousand Island biasa tu lah? Ya, macam Thousand Island biasa. Wow, tengok tu guys. Lepas tu? Ini Sos bijan, sesame. bijan. Wow, sesame pun ada. Ni semua barang-barang premium ni, Kak. Tapi akak jual murah eh. Yes. Wow, tengok tu guys. Salad ball, chicken tenders, gerun tak gerun? Gerun, Kak, macam ni RM9 eh. Ya, betul RM9. Wow, mantap, Kak.